Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Prof. Dr. Muhammad Sahandri Ghani bin Hamzah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami dari kumpulan 2 Set 25 akan membentangkan tugasan kajian tindakan yang bertajuk menerapkan kemahiran membuat nota ringkas dalam kalangan calon peperiksaan SPM melalui peta minda digital Canva. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Anissa Nabila binti Muhammad Hashim, P159187, T. Jiazin, P156327, Nurul Afifah binti Abdul Sattar, P159236, Nun Najwa Nasuha binti Barudin, P157977, Abdul Waliuddin bin Abdul Halim, P156245, Isyamuddin bin Mustafa, P155236. Sekarang saya akan menerangkan defleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Berdasarkan defleksi tersebut, terdapat beberapa isu yang telah dikenal pasti. Ramai murid gagal mencapai markah yang diperuntukkan kerana fakta dan huraian yang diberikan adalah tidak tepat. Keadaan ini masih berterusan walaupun mereka telah mengikuti banyak kelas tambahan dan banker menjawab soalan yang dianjurkan oleh pihak sekolah, namun prestasi peperiksaan mereka masih kurang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahawa kaedah hafalan yang ditekankan oleh guru selama ini adalah kurang berkesan untuk membantu mereka memahami isi pengajaran secara mendalam. Selain itu, didapati bahawa murid juga sukar untuk mengenal pasti kata kunci utama dalam soalan dan mereka tidak mampu memberikan contoh yang relevan semasa menjawab soalan. Oleh itu, guru telah merancang untuk menggunakan satu pendekatan yang sistematik melalui penghasilan nota ringkas berbentuk peta minda digital menggunakan aplikasi Canva. Pendekatan ini berpandukan model kajian tindakan kemis dan Mac Tengah serta teori pembelajaran multimedia kognitif Maya bagi meningkatkan kefahaman dan pencapaian murid menjelang peperiksaan SPM. Seterusnya, saya akan beralih kepada fokus kajian kumpulan kami. Apabila tiba minggu peperiksaan tanpa mengira sama ada ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan percubaan SPM atau peperiksaan sebenar SPM, ramai calon yang berasa sangat tertekan kerana mereka masih mengulang kaji menggunakan nota yang panjang dan padat daripada buku teks atau buku rujukan tebal. Sebagai contohnya, seperti yang kita dapat lihat di sini, topik perkembangan nasionalisme di Asia dalam buku teks sejarah tingkatan 4 mempunyai kandungan yang sangat panjang dan padat pada satu halaman sahaja. Apabila calon membaca nota seperti ini, mereka sudah tentu akan berasa letih, stres dan sukar menumpukan perhatian. Lebih-lebih lagi jika mereka baru mula mengulang kaji pelajaran pada saat-saat terakhir. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada penggunaan nota ringkas digital yang disusun secara kreatif dan menarik. Di sini kita dapat lihat beberapa contoh peta minda digital yang direka menggunakan aplikasi Canva dan dia dapat membantu belajar memahami dan mengingati isi penting dengan lebih cepat serta mengurangkan tekanan belajar. Secara tidak langsung, pendekatan ini dapat meningkatkan minat, tumpuan dan keyakinan pelajar untuk mencapai keputusan lebih cemerlang dalam peperiksaan SPM. Kini saya akan berkongsi tentang 3 objektif kajian kami. Objektif pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kemahiran murid dalam membuat nota ringkas sebelum menggunakan peta minda digital Canva. Melalui objektif ini, kami ingin melihat sejauh mana keupayaan murid menghasilkan nota secara tradisional sebelum intervensi dijalankan. Objektif kedua adalah untuk menilai keberkesanan penggunaan peta minda digital Canva dalam meningkatkan kemahiran murid menghasilkan nota ringkas yang menarik dan tersusun. Melalui penggunaan elemen visual dan reka bentuk interaktif, pelajar dapat memproses maklumat dengan lebih cepat sekaligus mengukuhkan pemahaman mereka terhadap isi pelajaran. Akhir sekali, objektif ketiga adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran melalui penerapan kemahiran membuat nota menggunakan peta minda digital Canva. Dihadapkan pendekatan ini bukan sahaja dapat membantu murid memahami pelajaran dengan lebih baik, tetapi juga menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna.
Seterusnya, saya akan menerangkan sasaran kajian bagi kajian tindakan ini. Kami menyangsarkan 100 orang murid tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Daripada jumlah tersebut, terdapat 40 orang murid lelaki dan 52 orang murid perempuan. Kami memilih kumpulan ini kerana mereka mempunyai pengetahuan asas tentang teknologi dan mampu menggunakan aplikasi Canva untuk menghasilkan nota ringkas dalam bentuk peta minda digital. Selain itu, kami juga mendapati bahawa kumpulan ini sesuai untuk penerapan medium pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif seiring dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Melalui penggunaan peta minda digital Canva, kajian ini memberi tumpuan kepada kemahiran berfikir, tahap kefahaman isi pelajaran dan motivasi murid dalam menghadapi peperiksaan SPM. Tinjauan awal kajian. Pada peringkat awal kajian ini, pengkaji meneliti tahap kemahiran murid dalam menghasilkan nota ringkas serta menilai keberkesanan penggunaan peta minda digital Canva sebagai medium pembelajaran yang interaktif dan kreatif. Hasil pemerhatian awal menunjukkan bahawa kebanyakan murid masih menggunakan kaedah tradisional, iaitu menyalin isi penting secara langsung daripada buku teks tanpa mengolah atau mengubah mengikut kefahaman sendiri. Akibatnya, nota yang dihasilkan kelihatan tidak tersusun, kurang menarik dan sukar difahami semula ketika ulang kaji. Keadaan ini menyebabkan murid mudah berasa bosan dan kurang bermotivasi untuk belajar. Meskipun murid kini hidup dalam era digital, penggunaan aplikasi seperti Canva masih belum dimanfaatkan atau digunakan sepenuhnya dalam pembelajaran. Maka dengan itu, pengkaji memperkenalkan peta minda digital Canva sebagai satu pendekatan baharu untuk membantu murid menghasilkan nota yang lebih menarik, yang lebih tersusun dan mudah difahami, di samping menggalakkan daya fikir yang kreatif serta kritikal. Bagi mengutip data kajian, instrumen yang digunakan ialah soal selidik Google Form yang mengandungi item berskala Likert 5 mata, iaitu tahap 1 sehingga tahap 5. Soal selidik ini bertujuan menilai tahap kemahiran murid dalam membuat nota ringkas serta keberkesanan penggunaan Canva itu sendiri dari aspek kefahaman, minat dan motivasi mereka terhadap pembelajaran. Tata cara kutipan data. Dalam tata cara kutipan data, semua maklumat bagi kajian ini diperoleh melalui soal selidik Google Form. Data yang dikumpul seterusnya dianalisis menggunakan pendekatan analisis kuantitatif bagi mengenal pasti pola tindak balas murid terhadap dua aspek utama, iaitu kemahiran menghasilkan nota ringkas serta keberkesanan penggunaan peta minda digital Canva dalam proses pembelajaran. Setiap item soal selidik dinilai berdasarkan kekerapan dan peratusan jawapan responden. Melalui kaedah ini, pengkaji dapat mengenal pasti tahap kecenderungan murid terhadap penggunaan Canva. Data yang diperoleh ini ditafsir secara deskriptif, iaitu dengan menerangkan dapatan secara ringkas dan jelas bagi memberi gambaran menyeluruh tentang persepsi murid terhadap pendekatan pelajaran menggunakan Canva. Bagi analisis data, dalam kajian ini, data dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences atau SPSS bagi memastikan dapatan yang tepat dan boleh dipercayai. Soal selidik yang digunakan berasaskan skala Likert 1 hingga 5 dan melibatkan 3 aspek utama, iaitu kemahiran membuat nota ringkas, penggunaan aplikasi Canva dan keberkesanan peta minda digital. Analisis yang dilakukan menggunakan min, sisihan piawai, kekerapan dan peratusan untuk menilai tahap persetujuan dan perbezaan pandangan murid. Melalui analisis ini, pengkaji dapat menilai sejauh mana penggunaan aplikasi Canva memberi kesan terhadap peningkatan kemahiran murid dalam menghasilkan nota ringkas serta peta minda digital. Secara keseluruhannya, hasil dapatan daripada analisis ini menjadi asas kepada penilaian keberkesanan intervensi yang dijalankan, iaitu penggunaan Canva sebagai medium pembelajaran digital yang membantu murid belajar dengan lebih kreatif dan interaktif. Berikut merupakan dapatan tinjauan awal kajian. Seramai 100 orang murid tingkatan 5 telah terlibat sebagai responden. Daripada jumlah tersebut, 52% terdiri daripada murid perempuan dan 48% pula murid lelaki, dengan majoriti dari aliran sains. Menariknya, hampir semua pelajar iaitu 96% pernah menggunakan aplikasi Canva.
yang mana ini menunjukkan tahap pendedahan yang tinggi terhadap murid berkenaan teknologi digital. Manakala lebih 60% pelajar mahir membuat nota ringkas dan bersetuju bahawa Canva menjadikan nota lebih menarik, lebih mudah difahami serta membantu dalam mengingat dan memberi kefahaman murid. Secara keseluruhannya, peta minda digital Canva didapati berkesan membantu murid memahami isi pelajaran secara sistematik dan meningkatkan motivasi belajar serta ianya menyokong pelajaran abad 21. Untuk yang seterusnya ialah peratusan yang diperoleh dari borang soal selidik pada murid SPM. Borang soal selidik ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A memfokuskan tentang maklumat demografi, diikuti pula bahagian B mengenai tahap kemahiran membuat nota ringkas. Bahagian C mengenai penggunaan aplikasi Canva dalam pembuatan nota dan diakhiri dengan bahagian D mengenai keberkesanan peta minda digital dalam pembelajaran. Seperti yang kita dapat lihat, bahagian A menunjukkan peratusan maklumat demografi bagi kajian ini, di mana ia memfokuskan dari segi jantina, jenis aliran yang terlibat dalam kalangan murid SPM dan peratus bagi pengguna aplikasi Canva. Kemudian ia disusuli dengan keputusan graf-graf yang diperoleh berdasarkan borang soal selidik para murid SPM. Di slide ini menunjukkan penglibatan dua jenis jantina, iaitu lelaki dan perempuan, di mana peratus bagi murid lelaki seramai 48% dan bagi murid perempuan seramai 52%. Antara jenis aliran yang terlibat dalam kalangan murid SPM ialah sains, perdagangan, sastra dan lain-lain. Berdasarkan borang soal selidik menunjukkan bahawa murid SPM yang menjawab kebanyakannya terdiri daripada aliran sains sebanyak 45%. Diikuti pula aliran perdagangan sebanyak 23%, aliran sastra 19% dan diakhiri aliran lain-lain sebanyak 13%. Dari segi pengguna Canva pula menunjukkan majoriti menggunakan aplikasi Canva tersebut sebanyak 96% dan hanya 4% tidak menggunakannya. Skala Likert telah digunakan pada bahagian B sehingga D, di mana bahagian ini mempunyai 5 jenis pilihan jawapan yang terdiri daripada sangat tidak setuju, sederhana setuju, setuju dan sangat setuju. Berdasarkan tahap kemahiran membuat nota ringkas bahagian B, graf pertama menunjukkan tentang murid SPM mampu menghasilkan nota ringkas yang lebih efektif. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju dengan peratusan 62%. Diikuti pilihan jawapan setuju 26%, tidak setuju 6%, sederhana setuju 5% dan memilih jawapan sangat tidak setuju sebanyak 1%. Graf kedua menunjukkan peratusan berkenaan murid SPM mampu mengenal pasti isi penting daripada suatu topik pelajaran. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju dengan peratusan 54%, diikuti pilihan jawapan setuju 33%, sederhana setuju 8%, tidak setuju 4% dan 1% memilih jawapan sangat tidak setuju. Bagi graf ketiga pula menunjukkan peratusan kemampuan murid SPM menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang mudah difahami. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju dengan peratusan 57%, diikuti pilihan jawapan setuju 29%, sederhana setuju 11%, tidak setuju 3% dan tiada murid SPM yang memilih jawapan sangat tidak setuju. Kemudian, graf keempat menunjukkan peratusan murid SPM mampu menghasilkan nota yang lebih menarik dan sistematik. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju sebanyak 56%, diikuti pilihan jawapan setuju 27%, sederhana setuju 11%, sangat tidak setuju 4% dan 2% memilih jawapan tidak setuju. Akhir sekali, graf kelima menunjukkan peratusan murid SPM dapat memahami suatu pelajaran dengan lebih baik melalui nota yang dibuat sendiri. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju sebanyak 61%, diikuti pilihan jawapan setuju 28%, sederhana setuju 7%, tidak setuju 4% dan tiada murid SPM yang memilih jawapan sangat tidak setuju. Berdasarkan bahagian C, iaitu penggunaan aplikasi Canva dalam pembuatan nota. Graf pertama menunjukkan tentang murid SPM mempunyai pengetahuan mengenai cara menggunakan aplikasi Canva. Majoriti murid SPM menjawab setuju dengan peratusan 53%, diikuti pilihan jawapan sangat setuju 37%, sederhana setuju 5%, sangat tidak setuju 3%
dan 2% memilih jawapan tidak setuju. Graf kedua pula menunjukkan peratusan berkenaan murid SPM mengaplikasikan Canva dalam proses pembelajaran dengan menghasilkan nota ringkas atau peta minda. Majoriti murid SPM menjawab setuju dengan peratusan 49%. Diikuti pilihan jawapan sangat setuju 35%, sederhana setuju 11%, sangat tidak setuju 3% dan 2% pula memilih jawapan tidak setuju. Graf ketiga pula menunjukkan peratusan penggunaan aplikasi Canva dapat memudahkan penyusunan isi-isi penting di dalam nota. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju dengan peratusan 53%, diikuti pilihan jawapan setuju 33%, sederhana setuju 11%, 2% sangat tidak setuju dan 1% pula memilih jawapan tidak setuju. Bagi graf yang keempat menunjukkan peratusan murid SPM mampu menghasilkan nota yang lebih menarik dan sistematik. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju dengan peratusan 56%, diikuti pilihan jawapan 34% setuju, 8% sederhana setuju, 3% tidak setuju dan tiada murid SPM yang memilih jawapan sangat tidak setuju. Akhir sekali, graf yang kelima menunjukkan peratusan motivasi murid SPM dapat ditingkatkan melalui penggunaan aplikasi Canva. Majoriti murid SPM menjawab setuju sebanyak 62%, diikuti pilihan jawapan 23% sangat setuju, 12% sederhana setuju, 3% tidak setuju dan tiada murid SPM yang memilih jawapan sangat tidak setuju. Bahagian terakhir iaitu bahagian D, keberkesanan peta minda digital dalam pembelajaran. Graf pertama menunjukkan tentang peta minda digital dapat membantu murid SPM untuk memahami suatu topik dengan lebih cepat. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju dengan jumlah 54%, diikuti pilihan jawapan setuju 39%, sederhana setuju 6%, sangat tidak setuju 1% dan tiada murid SPM yang memilih jawapan tidak setuju. Graf kedua menunjukkan tentang peta minda digital dapat membantu murid SPM untuk mengingati isi pelajaran dengan lebih berkesan. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju dengan peratusan 51%, diikuti pilihan jawapan setuju 35%, sederhana setuju 12% dan 1% memilih untuk kedua-dua jawapan iaitu tidak setuju dan sangat tidak setuju. Graf ketiga menunjukkan tentang peta minda digital dapat membantu murid SPM untuk mengatur ulang kaji pelajaran mereka dengan lebih sistematik. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju sebanyak 47%, diikuti pilihan jawapan setuju 41%, sederhana setuju 11%, 1% pula tidak setuju dan tiada murid SPM yang memilih jawapan sangat tidak setuju. Graf keempat menunjukkan tentang murid SPM merasa lebih seronok mengulang kaji pelajaran dengan menggunakan peta minda digital berbanding nota biasa. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju 56%, diikuti pilihan jawapan 35% setuju, 9% sederhana setuju, 1% sangat tidak setuju dan tiada murid SPM yang memilih jawapan tidak setuju. Akhir sekali, graf kelima menunjukkan bahawa peta minda digital sangat sesuai digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam kalangan murid SPM. Majoriti murid SPM menjawab sangat setuju dengan peratusan 60%, diikuti pilihan jawapan 29% setuju, 10% sederhana setuju, 1% tidak setuju dan tiada murid SPM yang memilih jawapan sangat tidak setuju. Seterusnya, intervensi dilaksanakan bertujuan membantu calon SPM untuk membuat nota ringkas sejarah dan visual dengan menggunakan aplikasi Canva. Hal ini dapat mengatasi isu kesukaran pelajar untuk mengingati fakta dan memahami sesuatu hubungan peristiwa. Peta minda digital berperanan sebagai alat bantu visual yang dapat membantu pelajar menyusun maklumat secara sistematik, kreatif dan mudah difahami. Intervensi ini berasaskan dua teori utama iaitu model kajian tindakan Camish dan Taggart 1988 yang melibatkan 4 langkah: perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi bagi membantu guru menambah baik pengajaran secara berterusan melalui pendekatan berdasarkan pemerhatian yang mendalam dan terancang serta teori pembelajaran multimedia kognitif Meyer
2001 yang menekankan pembelajaran lebih berkesan melalui gabungan teks dan visual. Teori ini berasaskan 3 prinsip utama, iaitu maklumat diproses melalui 2 saluran, iaitu visual dan auditory. Kapasiti pemprosesan yang terhad serta pembelajaran yang berlaku secara aktif. Gabungan kedua-dua teori ini membolehkan penggunaan Canva sebagai medium peterminda digital yang mengintegrasikan warna, ikon dan teks secara visual, menjadikan pelaksanaan intervensi berasaskan kitaran kajian tindakan yang paling sesuai. Next, seterusnya ialah kitaran kajian tindakan dan impak. Kitaran yang pertama. Dalam kitaran pertama, pengkaji menyediakan modul bini bertajuk Membina Peterminda Digital Sejarah Canva bersama bahan rujukan dan contoh peterminda bagi membantu murid memahami konsep. Semasa tindakan, guru menerangkan fungsi asas Canva dan membimbing pelajar yang bekerja secara berkumpulan menghasilkan peterminda berdasarkan topik yang diberikan. Dalam pemerhatian, guru menilai penglibatan pelajar serta hasil kerja dari aspek susunan isi, hubungan fakta dan kreativiti. Melalui refleksi, guru mendapati pelajar menghadapi kesukaran menggunakan Canva lalu merancang penambahbaikan seperti penyediaan panduan langkah demi langkah untuk kitaran seterusnya. Kitaran kedua. Dalam kitaran kedua, penambahbaikan dilakukan dengan memberi latihan individu dan contoh peterminda digital baharu menggunakan Canva yang disertaikan dengan rubrik penilaian serta kuis Kahoot bagi menilai prestasi pelajar. Pelajar membina peterminda secara individu dengan bimbingan guru, manakala pemerhatian menumpukan kepada peningkatan kemahiran menyusun fakta dan penggunaan elemen visual. Hasil kuis dianalisis bagi menilai keberkesanan intervensi dan refleksi dibuat untuk menilai sejauh mana Canva membantu pelajar memahami serta mengingati isi pelajaran sejarah. Di samping itu, mengenal pasti aspek yang boleh ditambah baik bagi kitaran seterusnya. Dari segi impak, ialah intervensi ini bertujuan mengembangkan kemahiran dan kognitif pelajar dalam pembelajaran sejarah melalui gabungan model kajian tindakan kemis dan teori multimedia Meyer. Pelajar membina peterminda digital yang menarik dan interaktif sekaligus meningkatkan pemahaman serta pencapaian akademik. Pendekatan ini juga selaras dengan PAK 21 yang menekankan kreativiti, pemikiran kritis, kolaborasi dan penggunaan teknologi secara berkesan. Cadangan. Komponen penting intervensi. Penilaian berperanan penting untuk menilai keberkesanan pelaksanaan peterminda digital Canva, mengukur tahap pencapaian pelajar sebelum dan selepas menggunakan aplikasi Canva dan penambahbaikan yang diperlukan untuk akan datang. Pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan secara berterusan sepanjang kajian tindakan. Ia menggabungkan dua penilaian utama, iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Matlamat penilaian. Gabungan penilaian formatif dan sumatif ini bertujuan untuk memperoleh data menyeluruh dan sahih tentang impak intervensi terhadap kemahiran pelajar membina peterminda digital menggunakan Canva. Penilaian formatif. Penilaian formatif dijalankan sepanjang pelaksanaan intervensi bagi memantau kemajuan pelajar secara berterusan serta memberikan maklum balas segera kepada mereka. Penilaian ini membantu guru menyesuaikan pendekatan pengajaran agar lebih berkesan, selaras dengan
model kajian tindakan kemis dan McTaggart 1988 yang menekankan aspek pemerhatian dan refleksi dalam setiap kitaran. Antara kaedah penilaian yang digunakan termasuk pemerhatian semasa aktiviti, maklum balas segera terhadap hasil kerja murid, refleksi murid serta kuis interaktif kohort. Kaedah-kaedah ini membolehkan guru menilai tahap penglibatan, kefahaman, kreativiti dan kemahiran pelajar dalam membina peta minda digital menggunakan Canva. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir intervensi selepas 2 kitaran kajian bagi menilai keberkesanan keseluruhan program, pencapaian objektif intervensi dan tahap penguasaan murid selepas intervensi dijalankan. Penilaian ini bersifat menyeluruh dan muktamad, menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran sebenar tentang hasil pembelajaran murid. Kaedah ini melibatkan penilaian produk peta minda digital berdasarkan rubrik 4 dimensi utama iaitu ketepatan isi sejarah, kejelasan struktur, kreativiti reka bentuk dan keberkesanan komunikasi idea sejajar dengan teori multimedia Mayer. Selain itu, perbandingan keputusan kuis sebelum dan selepas intervensi digunakan untuk mengukur peningkatan akademik pelajar, manakala temu bual dan soal selidik dijalankan bagi mendapatkan maklum balas tentang minat, motivasi dan pengalaman pembelajaran berasaskan teknologi. Catagan dan anggaran pembelajaran. Catagan. Berdasarkan catagan yang dipaparkan, pelaksanaan kajian ini mengambil masa 6 minggu dan melalui 9 fasa utama yang tersusun secara sistematik mengikut model kajian tindakan. Minggu pertama dan kedua, fasa perancangan awal. Aktiviti dimulakan dengan refleksi PDPC lalu yang mengenal pasti isu, diikuti tinjauan awal melalui soal selidik Google Form bagi mendapatkan data awal pelajar. Pada masa yang sama, perancangan intervensi dilakukan dengan menyediakan modul Canva dan rubrik penilaian. Minggu ketiga dan keempat, kitaran pertama, pelaksanaan dan refleksi. Dalam tempoh ini, aktiviti PDPC menggunakan Canva dilaksanakan bagi kitaran pertama. Guru memerhati dan membuat refleksi terhadap pelaksanaan, menilai tahap penglibatan pelajar serta keberkesanan intervensi awal. Minggu keempat dan kelima, kitaran kedua, penambahbaikan dan pemerhatian. Kitaran kedua dijalankan dengan penambahbaikan aktiviti berdasarkan refleksi kitaran pertama. Pemerhatian yang diteruskan untuk melihat peningkatan kemahiran pelajar dan keberkesanan perubahan yang dibuat. Minggu kelima dan keenam, penilaian dan penulisan laporan. Akhir sekali, penilaian sumatif dan analisis data SPSS atau tafsiran dijalankan untuk menilai impak intervensi. Kajian ditutup dengan penulisan laporan akhir dan kesimpulan yang merumuskan hasil serta cadangan penambahbaikan masa hadapan. Anggaran pembelanjaan berdasarkan jadual pembelanjaan yang dipaparkan. Jumlah keseluruhan anggaran kos pelaksanaan intervensi LSRM RM80 Malaysia. Pembelanjaan ini meliputi keperluan asas bahan pengajaran dan ganjaran murid bagi memastikan aktiviti berjalan lancar dan berkesan. Antara komponen utama ialah kertas A4 yang bernilai RM15 dan dakwah pencetak yang bernilai RM20 digunakan bagi mencetak borang soal selidik, refleksi pelajar, rubrik penilaian dan kuis intervensi. Yang kedua, kad warna atau sticky notes yang bernilai RM20 digunakan semasa aktiviti brainstorming sebelum reka bentuk digital membantu pelajar menyusun idea secara visual. Hadiah galakan kecil yang bernilai RM25 disediakan sebagai ganjaran kepada murid yang aktif dan kreatif bagi meningkatkan motivasi dan penglibatan.
Aplikasi dan peralatan ICT tidak memerlukan kos tambahan kerana menggunakan Canva versi percuma dan kemudahan sekolah. Secara keseluruhannya, bajet ini berpatutan dan praktikal, menumpukan kepada bahan sokongan pembelajaran serta insentif pelajar bagi memastikan keberkesanan intervensi. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas pemerhatian dan masa yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.